Saya Syed Saddiq. Saya sedang lawan. Lawan untuk membersihkan nama, lawan untuk pertahankan maruah. Lebih 5 tahun saya disiasat. SPRM, PDRM, LHDN, ROS. Bukan satu, bukan dua, semua datang siasat. Tapi saya tak tunduk, saya tak lari. Saya tak jual diri demi kuasa atau kekayaan. Kerana saya cinta Malaysia lebih daripada nyawa sendiri. Dan saya sanggup lakukan apa saja demi masa depan negara ini. Hari ini saya dimaklumkan keputusan rayuan saya ditetapkan pada 25 Jun, kurang 2 bulan dari sekarang. Di mahkamah kalian sudah dengar daripada 1 juta yang dikeluarkan dari akaun parti, RM0 masuk ke poket saya. Semua digunakan untuk program parti. Tahun 2018 pula mereka kata saya salah guna dana kempen parti politik. Tapi kami buktikan dengan resit kepada Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa saya sendiri belanja lebih RM170,000 duit sendiri untuk kempen. Saya keluarkan duit dari akaun ASB saya dan terbukti dengan resit. Saya ambil pinjaman, saya belanjakan segala wang simpanan saya. Semua demi perjuangan. Dan sekarang saya dituduh ambil RM120,000. Kalau betul saya nak jadi korup, saya tak akan tolak 2 tawaran beasiswa penuh ke Universiti Oxford yang bernilai lebih RM1 juta. Saya ulang, saya tolak RM1 juta untuk ambil RM120,000. Itu bukan rasuah, itu fitnah. Segala fakta dan hujah telah dibentangkan. Kini saya serah segalanya pada Yang Maha Esa dan para hakim yang mulia. Saya berjanji walau apa pun keputusannya, saya akan hormat institusi kehakiman negara. Kerana cinta kepada negara tak boleh bersyarat. Kerana perjuangan untuk memperkukuh institusi tak boleh pilih waktu. 2 bulan dari sekarang, keputusan rayuan saya. Saya mohon doa kalian kerana doa adalah senjata paling ampuh melawan kezaliman dan ketidakadilan. Doakan saya, doakan kebenaran, kerana saya percaya yang benar tetap akan menang, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.